Ya, betul Encik Roskam, simpan emas lagi untung berbanding kita simpan di platform kewangan yang lain seperti ASB Tabung Haji dan KWSP, sebab emas dah pun terbukti purata keuntungan sekitar 10% setahun, dan malah kalau tuan-puan dah mula sejak Januari sehingga September 2025, tuan-puan dah untung hampir 40% bersama emas. Jadi tuan-puan, komen Cik Roskam lagi, kena mula simpan dari sekarang. Kalau mula sikit-sikit dulu tak apa kan. Betul, di Public Gold tuan-puan boleh mula serendah RM100 dekat akaun Emascap, dan nanti semua emas itu adalah emas fizikal yang tuan-puan boleh withdraw dan pegang dekat tangan sendiri. Nah, jadi betul kata Cik Roskam, kalau nak mula daripada sekarang, dan pesan mentor saya, waktu terbaik untuk simpan emas bukan ketika harga rendah, tetapi ketika tuan-puan ada duit. Sebab nanti kalau tuan-puan tunggu harga rendah, duit pun dah habis, emas pun tak dapat. Jadi waktu terbaik simpan mulai daripada sekarang. Dalam konsep emas, tuan-puan beli dulu baru tunggu, bukan tunggu dulu baru beli. Jadi mula saja sekarang. Boleh rujuk pin video untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.